Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya. Jadi saya hendak bawa sedikit perkembangan PRN Negeri Sembilan berdasarkan maklumat dari sumber-sumber yang saya terima lah, yang kira boleh percaya dan juga sumber risetkan. Okay. Nah, pertama, sebelum apa-apa awak boleh rujuk di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Saya pun telah membuat jangkaan kedua saya 2 hari lepas, di mana jangkaan saya kekal. Okay. Pilihan Raya Negeri Sembilan ni akan didominasi oleh dua parti atau blok utama, iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan Perikatan Nasional ni dia jadi macam bak kata Tien Chua lah. Semalam saya buat sesi dengan Tien Chua, the side player, side show ya, dia tidak penting. Dan saya menjangkakan Perikatan akan merosot di Negeri Sembilan dan jangkaan saya kekal. So awak boleh rujuk di YouTube Regi Jesse Rita Udin, dan awak juga boleh rujuk di Regi Jesse Rita Udin sesi live yang saya buat semalam. Jadi awak pergi ke YouTube tu, jangan rujuk bawah video atau home, tapi rujuk bawah live. Awak tengok live sana, awak tekan, kemudian live pertama iaitu semalam bersama Tien Chua, awak boleh hayatilah. Okey. So, maklumat dari lapangan ialah seperti yang berlaku di Johor, di mana nampak jelas ada penolakan Melayu Islam terhadap PAS. Maknanya dari kalangan penyokong PAS sendiri, kalau dulu dia ada jumlah tertentu penyokong, ianya telah berkurang agak signifikan lah, kita boleh kata. Saya tak nak guna mendadak, tapi agak signifikan. Dan ada peningkatan agak signifikan sokongan Melayu Islam terhadap UMNO. Jadi dijangka UMNO, dua perkara berlaku. Pertama, ada peralihan ketara sokongan Melayu Islam dari PAS ke UMNO. Bukan sebab PAS suruh sokong UMNO, bukan. Ini peralihan bermaksud penolakan terhadap PAS. Itu berlaku. Dan yang kedua juga ya, pengundi asal UMNO yang mungkin dulu tidak mahu keluar mengundi, mereka sekarang teruja dan kembali menyokong UMNO. So, dua benda ni dijangka telah berlaku dan sedang berlaku. So, maknanya ada gelombang biru lah menghala ke UMNO dari PAS. Ada tanda-tanda jelas penolakan agak ketara terhadap PAS oleh penyokong mereka. Kalau kita pada PRU 15 dan PRN 6 negeri dulu, mereka ni sudah mula beralih pergi ke UMNO ya. Tak kira lah PAS bertanding ke tak bertanding, dia tak kisah, dia memang lebih rela sokong UMNO berbanding PAS ya. Okay, so itu berlaku di lapangan. Tapi yang lebih menarik, di Negeri Sembilan juga berlaku ada tanda-tanda boikot. Nah, boikot ni sebenarnya kalau ikut maklumat yang saya dapat lah, okay, bukan hanya jentera UMNO. Sebab jentera UMNO di Negeri Sembilan, di 11 kerusi yang ditandingi PAS ni, ada rasa tidak puas hati di kawasan-kawasan tertentu. Sebabnya mereka tidak puas hati, mereka mahu calon Barisan Nasional yang tertentu ya, untuk bertanding mereka mahu calon-calon tertentu bertanding di kerusi-kerusi berkenaan. Jadi mereka tidak puas hati ada persefahaman dengan PAS di mana kerusi-kerusi itu dilepaskan kepada Perikatan Nasional. So benda tu berlaku. So itu pertama ya. Kemudian ada juga rasa frust di kalangan penyokong PAS. Ini memang berlaku di seluruh Semenanjung lah, saya jangka. Di Johor berlaku. Sebab masalah-masalah yang melanda Perikatan Nasional, perpecahan bersatu PAS, pergelutan kuasa kedudukan dan sebagainya yang telah berlaku. Jadi mereka sudah beralih ke UMNO, itu saya dah cerita.
Kemudian ada kekeliruan apabila ya kita lihat ya Muhyiddin dan Bersatu bertanding menentang PAS atau perikatan, walaupun dua-dua duduk dalam perikatan. Jadi di kalangan jentera PAS pun ada, saya dengar ada boikot lah pada tahap tertentu. Itu saya betul atau tidak saya tidak boleh pasti, tapi maklumat ni saya boleh percaya dari sumber yang boleh dipercayai lah. Jadi ada rasa frust di kalangan jentera, sebab di dalam PAS pun jentera dia pun berpecah. Akar umbi dia pun ada yang setuju, ada yang tidak setuju PAS bergaduh dengan Bersatu dan sebagainya. Ada wujud di dalam PAS pun berpuak. Okey, so benda tu berlaku ya. Dan kekeliruan di kalangan pengundi apabila melihat Muhyiddin yang sebelum ni untuk sekian lama dianggap sebagai pengasas Perikatan Nasional, tiba-tiba parti dia lawan PAS, dan tapi dua-dua masih duduk dalam perikatan. Kemudian PAS berdamping dengan UMNO, walhal selama lebih 3 tahun selepas PRU 15, PAS menyerang bertubi-tubi UMNO dengan gelaran AMDAP, ya, AMDAP, even Tan Sri Anwar Musa yang sekarang ni tiba-tiba ya melontarkan pelbagai retorik yang mesra UMNO, mesra kerjasama. Bukan lama dulu main AMDAP. Kemudian tiba-tiba ada watak-watak yang dulu dipecat dari UMNO sekarang tiba-tiba masuk PAS. Dulu mereka main AMDAP, sekarang senyap. So memang kekeliruan dan rasa frust di kalangan penyokong PAS yang juga menyumbang kepada penolakan terhadap PAS di mana mereka sekarang memilih UMNO. So itu berlaku. Jadi dijangka di Negeri Sembilan PAS merosot, perikatan merosot. Saya tidak terkejut tak dapat kerusi pun. Ya. Okey. So maknanya perikatan ni dia tidak ada impak, UMNO tidak perlukan perikatan, tapi saya secara konsisten beritahu UMNO sekadar layan je perikatan. Malah di Negeri Sembilan persefahaman longgar yang wujud ni hanya untuk menguji PAS. Okey, jika memang barisan tahu penolakan Melayu Islam terhadap PAS wujud, di mana penyokong PAS sendiri sudah lebih rela memilih UMNO. Tapi kalau barisan tidak bertanding menentang PAS, UMNO nak lihat. Okey. Jadi kalau penyokong UMNO ni dia nampak tak ada UMNO, adakah mereka akan tidak mengundi? Ataupun adakah mereka akan kata okeylah tak ada UMNO, kita pilih PAS, ataupun mereka pilih PH? Itulah ujian sebenar. Lagipun UMNO tidak bolehlah tendang PAS sewenang-wenangnya, nanti orang akan kata PAS duk cerita nak kerjasama, nak penyatuan Melayu, korang pula macam anti penyatuan. So UMNO tak boleh lah, UMNO kena layan je lah. Okay? So itu sedang berlaku. So saya dengar ada boikot lah. Okay? Boikot dari jentera UMNO di kerusi-kerusi perikatan, kemudian boikot dari dalam PAS, tak tahu betul atau tidak yang tu sebab tak puas hati. Ya, kemudian kekeliruan di kalangan pengundi. Dan Bersatu ni walaupun dia dijangka dia tidak dapat banyak undi, tapi setakat dapat 1,000 undi pun, kadang-kadang 1,000, 2,000 undi pun dia boleh pecahkan undi dan boleh gagalkan Perikatan Nasional di kawasan-kawasan di mana Bersatu bertembung dengan Perikatan Nasional. So pendek kata, saya tak terkejut Perikatan di Negeri Sembilan dapat telur ayam. Tapi itu terlalu awal untuk saya buat jangkaan itu. Saya akan buat sebelum pilihan raya. So ianya akan didominasi oleh barisan dan PH, dan jangan pandang remeh kekuatan PH di Negeri Sembilan. Okey. Dan satu lagi perkara saya nak komen ialah retorik yang dilambung di Negeri Sembilan oleh PAS. Kamu tengok kenyataan Sanusi terkini. Saya tak mahu sebutlah. Ianya dibuat menerusi lensa kaum, dan pada saya bersempadankan perkauman. Ya, India ada India, orang Cina ada China, Melayu ada tanah Melayu. Seolah-olah menggambarkan Melayu terancam ni retorik biasa PAS. Saya dah berulang kali kata retorik ini, PAS ni dia sesat.
Kira Sanusi retorik dia sesat. Mereka masih membayangkan Melayu terancam. Tapi mereka tidak pernah mendendangkan sebarang fakta atau bukti tang mana ianya terancam oleh DAP. Tak ada. Ianya cuma retorik untuk dapatkan undi. Tapi awak berdepan dengan majoriti pengundi muda. 39 tahun ke bawah ni dia hampir atau melebihi 50%. Okay. Mereka akan menjadi penentu PRU. Mereka tak ada ketaksuban. Mereka tak ada kesetiaan lampau. Jadi bila awak buat naratif-naratif palsu ni, orang pengundi muda ni, dia bila tak ada ketaksuban dan kesetiaan lampau, dia dengar. Tapi bila dia dengar, minda dia tak tertutup. Dia tak makan bulat-bulat apa yang diberitahu oleh Sanusi. Dia juga terbuka untuk dengar apa yang DAP cakap, apa yang Anwar cakap. Dan kemudian bila DAP Anwar semua, mereka membuat hujah balas dengan fakta, dengan bukti. Mereka menilai. Dan benda ni telah berlarutan selama 3 tahun. PAS tetap dengan retorik mengarut, putar belik dia. Tapi pengundi sasaran ni, dia terdedah dengan maklumat balas, hujah balas, berselit fakta dan yang lebih boleh dipercayai. Jadi lama kelamaan, mereka mula lali dan tidak percaya dengan hujah persekitaran pembangkang. Dan bila mereka kurang percaya dan mereka mula tidak endah. Ini menyebabkan, atau ini antara sebab berlaku penolakan atau peralihan undi Melayu Islam dari PAS kepada UMNO dan mungkin juga kepada PH. Okay? Tapi kepada UMNO lah. Sebab pengundi muda ni, dia bukannya bodoh. Okay? Tapi malangnya awak lihat, PAS tak ada modal. Dia bukannya nak cuba cara lain, dia tak tahu cara lain. Dia hanya tahu cara itu. Putar belik, memainkan naratif kaum, agama. Awak tengok kenyataan terkini Sanusi. Ya. Mereka ni duduk dalam zaman kuno dan banyak kenyataan bersempadankan perkauman, tapi mereka masih tuding jari DAP ekstremis, DAP ekstrim, DAP ekstrim. Saya lihat parti PAS ni makin ekstremis. So benda ni tidak akan berjaya. Saya ikuti retorik-retorik di dalam kempen. Ada aktivis yang terlibat sekarang dalam kempen macam dulu-dulu. Saya hayati hujah dia. Mereka masih tak sedar-sedar. Mereka masih ketegak dan fikir ianya akan berjaya. So kita lihatlah. Adakah Regi betul sekali lagi di Negeri Sembilan seperti mana saya betul di Mahkota, Air Kuning dan Johor. Sekali lagi Negeri Sembilan akan menunjukkan nombor 1, tidak wujud gelombang hijau. Nombor 2, sudah berlaku penolakan Melayu Islam terhadap PAS dan peralihan undi Melayu kepada UMNO. Dan yang paling penting sebenarnya UMNO tak perlu pun PAS. Ya, PAS tengah hanyut. Dan mereka memainkan naratif untuk tutup malu. Kononnya mereka tak kisah asalkan Barisan Menang, Melayu Islam mentadbir. Benda-benda yang mereka tahu buat sebab mereka tidak tahu buat benda lain. Putar belik menerusi lensa kaum dan perkauman. Ya, so kita lihatlah. Ada seruan agar tindakan diambil kepada Sanusi atas ucapan Sanusi. Saya setuju. Saya setuju. Tindakan diambil terhadap Sanusi disebabkan ucapan Sanusi yang terkini. They are stirring the pot, the racial pot. Ya. Saya perjuangkan agama, bangsa dan negara. Ya. Saya perjuangkan agama, bangsa dan negara. Tetapi saya tidak memperdaya ummah. Saya tidak putar belik dan mewujudkan satu ancaman yang tidak wujud. Kalau ikut pakan PAS ni, Melayu ni sentiasa lemah, sentiasa terancam. Betul kata Mat Sabu. Mat Sabu baru ni dia kata, sampai bila nak mainkan naratif Melayu terancam? Betul. Sekarang ni saya nak Sanusi jelaskan, tang mana terancam baru-baru ni orang Melayu? Tang mana?
Sebab kalau awak nak cerita isu URA, saya dah buktikan bahawa PAS telah putar belik isu tu. Malah PAS sendiri, kalau masa dia bertakhta dulu, dia sendiri nak buat URA. Isu kedaulatan negara diputar belik. Isu bendera diputar belik. Macam-macam isu diputar belik. Tak ada bukti, tak ada fakta. Hanya ditimbulkan ketakutan. So, tam mana terancamnya sampai awak perlu buat kenyataan India ada negara India, China ada negara China, Melayu ada tanah Melayu. What for? Benda tu perlu disebut di Negeri Sembilan. Sebab terdesak nak undi. Sebab PAS tidak tahu nak main retorik lain. Dia hanya dah biasa main retorik sebegini. Dia tidak cukup cerdik, dia tidak cukup intelektual untuk berretorik dengan cara lain. Jadi dia tahu kena buat apa yang dia tahu buat lah. Sekali lagi, saya sokong seruan oleh seorang pemimpin MCA ke DAP, saya lupa. Tindakan diambil terhadap Sanusi. Saya sokong. Ya. Alright? Okay. Now, babak PH dengan barisan, mana akan dapat majoriti? Pada pandangan saya, maklumat yang saya terima, mungkin barisan dapat majoriti mudah. Tapi apa pun, saya tak ada masalah dengan PH, saya tak ada masalah dengan barisan. Kedua-dua mereka adalah watak utama, pemain utama, bukannya PAS, bukannya perikatan. Ya? Baik, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.